Inilah punca gatal kulit kepala dan juga masalah kelemomor, kulat malasizia. Ramai yang tak tahu sebenarnya kulat malasizia ni hidup secara semula jadi dekat kulit kepala kita. Masalahnya berlaku bila pembiakan kulat malasizia ni tidak terkawal dan menjadi sangat banyak. Disebabkan oleh kepala kita banyak minyak lebihan. Minyak ni menjadi makanan kepada kulat malas ni dan akhirnya menyebabkan kulat malas ni membiak dengan banyak, mendatangkan radang dekat kulit kepala kita, menyebabkan gatal-gatal dan iritasi, menyebabkan kelemomor dan yang paling teruk kalau tidak diatasi dengan segera boleh menyebabkan keguguran rambut. Sebab tu pentingnya korang untuk guna shampoo yang mempunyai selenium sulfide. Bahan aktif selenium sulfide ni memang digunakan untuk mengurangkan kulat malasizia yang ada dekat kulit kepala, mempunyai zinc pyrithione juga untuk mengawal kelemomor dan juga bahan-bahan lain yang memang bertujuan untuk mengurangkan minyak lebihan yang ada dekat kulit kita. Cara nak pakai dia mudah je. Pakai macam shampoo biasa, urut-urut dan biarkan selama 3 hingga ke 5 minit sebelum bilas. Pakai secara berterusan, insya-Allah boleh mengawal pembiakan kulat malasizia dekat kulit kepala tu.